Bila diberitahu tentang apa yang berlaku, so apa respon seorang bapa dengar peristiwa ni? Yaqub AS sebahagian mengatakan ada yang kata dia redha je ke, ataupun dia tenang je ke, ataupun dia terus sedih ke sampai akhirnya dia buta matanya. Jawapannya tidak. Dia mula-mula dia kata sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu mencantikkan benda yang memang benda tu buruk. Sawalan ni maksudnya ialah satu keadaan yang mana benda tu dah kotor sangat ataupun dah buruk sangat, lepas tu kena bersihkan, tapi dia pergi letak perfume, letak wangi. So macam ibaratnya dia sedang bagi tahu yang kamu semua ingat benda yang kamu buat ni elok. Kamu cuba untuk justify perasaan, justify diri kamu, justify segala benda ni yang mengatakan okey je sebenarnya, okey je benda ni, tak ada masalah. Sebab bila orang nak buat salah ataupun orang nak buat permasalahan, kadang-kadang mula-mula tu dia rasa tak okey, tapi kadang-kadang dia akan develop satu keadaan yang dia rasa macam sebenarnya ni hak aku, ni okey je untuk buat. So bila lama-lama tu akhirnya dia jadi mencantikkan. Sebab tu syaitan ni sifat dia lah, dia mencantikkan, zuyin, dia mengindahkan benda-benda yang buruk supaya benda tu ada justifikasinya, nampak clear, nampak okey, nampak nice sahaja. Anak dia tahu yang bapa dia tak percaya, dan bapa dia sebenarnya luahkan secara jelas yang bapa dia tak percaya pun. Ulama seperti Mufti Muhammad Syafi dalam kitabnya Ma'ariful Quran, bila dia kata fasabrun jamil, sabar yang indah yang dia ada, dia mengatakan bahawasanya Yaqub AS memaknai maksud sabar yang sebenar ialah dia keluar cari dulu. For sure Nabi ni faham maksud sabar tu apa. So sabar ni bukan hanya bertahan duduk diam tak buat apa-apa. Sabar ialah satu benda yang sangat aktif. Kita kena bergerak, kita kena cuba dulu, kita kena cari dan sebagainya. Sebab proses bertahan ni ialah bukan hanya menunggu. Proses bertahan juga ialah membuat sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Depend pada keadaan lah. Jadi bila Yaqub AS keluar mencari tapi gelap, dan Yaqub AS pun tak tahu tempat tu kat mana. Kita kena faham yang mereka berada dekat kawasan kota dan mereka pergi dekat luar daripada kota. Perjalanan tu sangat jauh. Dan mereka keluar pagi, balik dah malam-malam. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dia bawa dengan darah yang palsu, cerita yang palsu, dan dia datang dalam keadaan insya'iyya bekun, datang dalam keadaan malam yang dah gelap sangat, dan dia datang dalam keadaan menangis. So dia menggunakan tangisan sebagai manipulasi untuk benda yang dah berlaku. Dan kenapa juga disebut sabar yang cantik, sabrun jamil? Untuk bersabar ketika mana benda tu dilakukan oleh anak sendiri, orang yang paling dia membesarkan setiap anaknya dengan tangannya sendiri daripada kecil sampai besar, tapi akhirnya membesar, cuba untuk membunuh, meninggalkan dan sebagainya. Tak sangka sampai ke situ. So sabar yang selama ni kita nampak sebagai sabar yang cantik, susah nak cantik lagi. Tapi kalau let's say sabar tu sudah lagi tidak cantik, maka disebutkan sabrun jamil. Sabar tu kena cantik, sabar tu kena indah. Sebab keindahan tu hanya dilihat pada aku bertahan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mungkin menyusun takdir ni yang aku tidak mengerti apa yang ada kat depan, tapi aku tahu dekat hujung tu ialah sesuatu yang sangat indah. Ada peristiwa yang akan indah, dan mungkin ada keindahan untuk diri aku nanti, tapi buat masa sekarang ni memang tak ada. Jadi yang cantik tu bukan peristiwa, yang cantik tu bukan ketahanan, yang cantik tu hanya sabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada benda yang dah berlaku, Allah gambarkan ni ayat yang dah pergi fast forward ke depan. Fahuwa kazim. Baginda Yaqub AS ialah orang ataupun bapa yang kazim ni datang perkataan kazama. Selalu digambarkan bila unta tu dia makan ataupun minum sesuatu, dia tercekik tengah. Maksudnya nak lepas pun sakit, nak dipendam pun sakit. So kazim tu keadaan tu macam tu. Sebahagian daripada riwayat mengatakan, walaupun tidak dipastikan kesahihannya, ibu kepada Yusuf dan Bunyamin telah meninggal dunia. Jadi maksudnya kalau let's say nak cakap kepada ibu-ibu adik-beradik yang lain ni pun rasa macam nak kritik anak mereka ke. Jadi dalam banyak waktu Yaqub AS lebih memilih untuk mendiamkan diri. Dan yang keduanya, Yaqub AS tidak boleh membiarkan anak-anak mereka sentiasa hidup dalam keadaan serba salah. Maksudnya seorang Nabi walaupun tahu seseorang tu dah buat salah, dia tidak boleh membiarkan orang tu selalu kena tegur. So akhirnya perbualan ayah dan juga seorang anak ni, dia terhad kepada jadi seorang khatib saja. So tegur bila kita ada masalah je. Tapi bila kita tengah dapat sesuatu ke, dia kosong. Tapi Yaqub AS, kita nampak ayat-ayat dan petanda-petanda pada ayat seterusnya, kita nampak dia cuba sentiasa untuk berbual dengan anak-anaknya. Kita kena faham, Yaqub AS adalah seorang Nabi. Dia seorang yang mengenali komunikasi seorang manusia. Dia kenal bahawasanya kalau let's say tegur banyak kali, nanti dia akan rasa macam bunuh Yusuf, tinggalkan Yusuf pun sama juga keadaannya. Akhirnya okey lah, fine lah, kita nak jadi jahat, jadi jahat. Sebab kalau kita selalu tegur orang jahat ataupun selalu tegur orang yang buat salah berkali-kali, dalam satu waktu kadang kita akan buatkan mereka terfikir, fine lah, aku memang teruk lah. So dia akan give up. Sebab tu dalam surah Yusuf kita akan jumpa ada waktu yang Nabi Yaqub AS cakap dengan anak-anak yang lain, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Rauh ni juga maksudnya ialah satu keadaan yang kelapangan yang Allah nak bagi pada kita. So walaupun dah sendat dengan buat silap,
Jangan biarkan diri kau tenggelam dalam kesilapan tu. So nak katanya, itu ialah posisi yang susah juga seorang bapa, ialah bila bapa tahu dia tidak boleh hilang kefungsian dia sebagai bapa kepada anak-anak, dalam keadaan anak-anaknya sudah mengecewakan dia pada tahap yang sangat tinggi. So itu yang kita nampak pada diri seorang Yaqub AS yang memendam perasaan sedihnya lama, sampaikan wabiyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim, iaitu sampai putih matanya. So kita nak gambarkan bahawasanya seseorang yang Allah gambarkan sebagai sabarnya cantik, sabarnya indah, juga ada peristiwa, sesi-sesi emosi yang dalam lah sebagai seorang bapa. So bapa yang digambarkan dalam ni, dia bukan bapa yang garang ke apa, tapi dia bapa yang sangat memahami. Dan ada orang dia kata, kenapa kadang-kadang seorang lelaki makin mendewasa dia makin diam. Ada orang kata seorang lelaki dia sedang mengenang kegagalan ataupun menghitung kegagalan dia yang banyak. Jadi kadang-kadang selama ni dia optimis, dia cakap dia nak buat ni, sekali tiba dia tak berjaya nak buat, akhirnya dia letak dalam diri dia, so dia diam je. Ataupun mungkin dia ada expectation dia, akhirnya expectation tu gugur dan jatuh, dia pun diam. Ataupun mungkin ada kekecewaan yang dia dah penat nak cakap banyak kali, so dia pun diam. Dan sisi seorang Yaqub AS sebagai seorang bapa ni juga akan kita bahaskan lebih mendalam dalam kelas kita, derita seorang Yusuf. Kita akan fokus seluruh surah Yusuf yang menceritakan tentang dinamik kekeluargaan dan juga konflik keluarga lah. Semua ini kita akan bahas dalam kelas Ramadan. Tekan link di ML Studios.